Mari kita baca soalan ini. Kita diberikan satu persamaan indeks yang melibatkan dua pemboleh ubah, P dan Q, dan kita perlu buktikan satu keputusan daripadanya. Kemudian, secara berasingan, kita perlu kemaskan satu ungkapan sud kepada bentuk piawai. Inilah yang diberikan kepada kita, persamaan indeks yang menghubungkan P dan Q ini. Dan inilah yang perlu kita lakukan. Bahagian A. Buktikan identiti ini. Bahagian B. Tuliskan semula sud itu dalam bentuk yang diminta. Jadi, inilah yang akan kita kerjakan. Kita diberikan persamaan indeks dan ungkapan sud ini. Untuk bahagian A, kita perlu buktikan identiti ini. Dan untuk bahagian B, kita perlu tuliskan sud itu dalam bentuk yang diminta. Alat utama untuk bahagian ini ialah hukum indeks, khususnya dua daripadanya. Hukum pertama membenarkan kita pecahkan setiap kuasa kepada dua bahagian, mengasingkan bahagian nombor daripada bahagian X. Hukum kedua pula membenarkan kita kumpulkan semula kuasa X yang sepadan. Padanan skim enjin utama untuk bahagian A. Langkah 1. Mari kita kembangkan sebelah kiri persamaan yang diberikan. Mulakan dengan menulis sebelah kiri tepat seperti yang diberikan. Menggunakan hukum indeks pertama, pecahkan setiap kuasa, asingkan bahagian X daripada bahagian nombor. Kita buat perkara yang sama untuk Q. Sekarang kumpulkan kuasa X yang sepadan dan kutub bahagian nombor yang berbaki. Dan baki itu boleh disusun kemas menjadi satu pecahan kuasa dua sahaja. Langkah 2. Sekarang kita beralih ke sebelah kanan. Sebelah kanan ialah hasil darab yang dinaikkan kepada dua kali kuasa. Jadi kita boleh tulis semula sebagai benda yang sama, dikuasa duakan. Persamaan ini memberitahu kita kedua-dua belah adalah sama. Jadi kita samakan sebelah kiri yang telah dikembangkan tadi dengan ini. Perhatikan bahawa kedua-dua belah berkongsi satu faktor sepunya. Bahagikan kedua-dua belah dengan faktor sepunya itu, ia terbatal, dan kita tinggal dengan keputusan yang kita mahukan. Perhatikan bahawa bukti ini adalah satu rantaian yang kemas, tidak berpusing-pusing. Cuma terbalikkan sahaja, dan skim tepat yang kita diminta tunjukkan. Langkah 3. Sekarang untuk bahagian B, peringatan ringkas. P dan Q di sini adalah baharu. Berbeza daripada yang dalam bahagian A, mari kita mulakan dengan sud ini. Untuk memecahkan sud ini, kita gunakan hukum hasil darab sud. 28 ialah 4 kali 7, dan punca bagi 4 itu terbit sebagai 2. Untuk pecahan ini, kita hapuskan sud di bahagian bawah dengan mendara bahagian atas dan bawah dengan konjugat penyebut itu. Di bahagian bawah, itu memberikan beza 2 kuasa 2. Konjugat itu menghapuskan sud di bahagian bawah, meninggalkan 9 di bawah. Langkah 4. Kembangkan bahagian atas. Kemudian kumpulkan sebutan punca 7.
Susun bahagian atas supaya bahagian nombor dan bahagian sud berasingan. Sekarang bawa balik dua punca 7 yang kita perolehi tadi dan tambahkannya. Sekarang kumpulkan sebutan punca 7. Inilah bahagian yang perlu berhati-hati. Tuliskan semula dua itu dengan penyebut yang sama seperti perkali yang satu lagi, supaya kedua-duanya boleh ditambah menjadi satu pecahan sahaja. Itu meletakkan keseluruhannya dalam bentuk yang diminta. Bacaannya, P ialah bahagian nombor dan Q ialah perkali pada punca 7. Jawapan akhir. Untuk bahagian A, kita telah buktikan identiti yang diminta untuk kita tunjukkan. Dan untuk bahagian B, sud itu dipermudahkan kepada bentuk yang diminta dengan P ialah bahagian nombor dan Q ialah perkali punca 7. Kedua-duanya ditulis dalam sebutan K.